Okey, bertemu kembali dalam Proto Tena. Okey, hari ni kita nak buat satu barang lah. Saya panggil satu barang lah. Kita nak buat tube strings ni. Tube strings ni saya beli ni 35mm punya lebar. So kita nak jadikan macam ni. Root ni saya dah balut dah. Nampak? Sampai ke bawah. Lepas tu saya balut atas ni sikit. Sana sikit lah. Root ni Seahawk, Beast Surfer. Beast Surfer ngam-ngam kat R tu saya dah balut lah. Okay, sampai sini. So yang ni saya dah balut penuh. Okay, saya beli tube strings ni yang baru ni. Saya nak balut Ionic Surf saya. Ionic Surf saya ni saya nak balut dia, tapi saya tak nak balut atas lah. Saya nak balut bawah je. Bawah pun daripada cincin ni. Daripada cincin ni sampai mana sampai habis lah kot. Sampai habis. Sampai habis tu nanti dekat bawah dia saya masukkan yang ni. Kat bawah dia guna ni. Kat bawah dia masuk yang ni. Ni longgar ni. Tapi kalau kita load dengan heat strings ni nanti dia tebal sikit lah. Ni longgar. Okay, tak apa. Nanti kita modify lah bagi dia kasar sikit. So dia ada lekuk-lekuk kat sini sikit sebab kena dekat pancang besi. So kita ukur ni dulu. Panjang ni aja kita balut. Kita balut. Kita balut dah. Okay. Korang ambil ni heat strings ni, korang ukur lah. Panjang mana korang nak. Panjang mana ada kat situ. Lepas tu korang potong lah. Ambil gunting, potong. Lepas tu korang masukkan lah. Korang masukkan. Okay, korang masukkan. Sampai situ. Lepas tu nak bakar ni. Okay, lepas tu korang ambil ni dekat layur dekat api gas. Nanti saya tunjukkan. Okay, kita kat dapur gas sekarang. Dapur gas rumah mak saya. Saya buka api sekejap. Kita buka api, kita bagi dia panas. Dan kita setting ni ngam-ngam. So, kita boleh layur dia. Kita boleh layur dia pelan-pelan. Sampai dia kecil lah. Kita boleh layur dia pelan-pelan sampai dia kecil. Okay, kalau buat ni jangan rapat sangat tau, nanti terbakar pula. So yang ni ngam-ngam je. Ada orang juga air panas, ada orang layur dengan gas. Ni saya layur dengan gas lah. Okay, layur sampai dah habis. Okay, kalau nak tengok sini, kalau tak zoom, tak zoom ni. Okay, kalau nak tengok sini, cantik lah. Cantik lah. So saya balut bawah je. Okay, atasnya ada lebih sikit, nanti kita boleh potong. Okay, beginilah kejadiannya. Nampak smart kan? Okay, kat bawah tu saya buat ngam-ngam. Okay, tapi kat bawah ni saya nak masukkan end cap ni. End cap ni. End cap ni tadi longgar ni, dah ketat sikit lah. Saya nak masukkan end cap ni. Nanti saya epoxy. Saya tambah kabus ke apa patut. Tak apa, saya biar air macam ni. Dah lawa macam ni pun dah lawa juga. Okay, alright. Itu saja video saya untuk kali ni. Kalau korang nak beli heat string ni, saya boleh bagi link. Okay, nak bagi korang punya joran smart sikit lah. Sedap sikit lah korang pegang bawah dia ni. Macam samurai lah. Atas ni saya tak buat. Atas ni saya biar je. Sini ada reel nanti.
Okay, yang bawah ni saya letak heat strings. Okay, ngam-ngam situ. Okay. Okay, kalau korang nak video lebih menarik, korang kena like, comment, share video ni dengan kawan. Dan sekali guys, tolong subscribe guys. Bye. Joran Pro Italy Surf ni pun saya nak balut juga. Saya nak letak heat strings ni juga. Okay. Dah siap lah. 2 batang rod. 1 Ionic Surf, 1 Pro Italy Surf. Yang ni Pro Italy Surf lah. Yang biru ni. Yang silver ni Benic Ionic Surf. Ni 16 kaki. Yang ni 15 kaki. Kan dah cantik tu. Kan cantik tu. Nampak?